Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita terkini Harapan Daily. Anda bersama saya Nur Zawani Miskon. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah agar semua pihak tidak lagi berterusan membahaskan soal titah addendum. Paduka Baginda menegaskan bahawa ia telah berada di bawah proses undang-undang dan Baginda meminta semua pihak menghormatinya. Baginda tidak mahu mana-mana pihak menimbulkan sebarang kekeliruan dan retorik berhubung isu itu lagi. Baginda turut menyeru semua pihak berpegang teguh kepada nilai kejujuran, amanah, saling menghormati dan bersikap terbuka dalam menyelesaikan sesuatu perkara. Isu titah addendum paling banyak dimainkan oleh pembangkang, biarpun sebelum ini Perdana Menteri menjelaskan beliau tidak boleh mengulas perkara itu. Pada semalam, PN Pahang masih menyentuh lagi isu titah addendum, mendakwa kerajaan masih enggan menerima hakikat mengenai kewujudan titah berkenaan. Dalam perkembangan lain, kerajaan menegaskan tidak mengambil walau 1 sen pun daripada peruntukan tambahan yang diberikan Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari kepada pesawah-pesawah miskin. Sebaliknya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan peruntukan itu diberi terus kepada akaun-akaun pesawah, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh kerajaan terdahulu sebelum ini. Beliau juga berkata tidak akan berlaku amalan lama di mana keuntungan bernas dimasukkan ke akaun parti. Semalam, Anwar mengumumkan berita gembira buat pesawah seluruh negara di mana beliau memperuntukkan sebanyak 15 juta untuk mereka sebagai persediaan menghadapi Ramadan dan Aidilfitri. Beliau berkata bantuan itu adalah sebahagian daripada peruntukan awal yang berjumlah 30 juta yang diberikan Syed Mokhtar kepada pesawah. Baiklah, perkembangan yang terakhir. Kelantan merekodkan jumlah tertinggi perkahwinan bawah umur sejak 2022 hingga tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, daripada keseluruhan 881 perkahwinan di bawah umur, Kelantan merekodkan sebanyak 193 perkahwinan yang didaftarkan. Ia diikuti Selangor dengan 133 perkahwinan bawah umur, Terengganu 115, Kedah 126, Johor 73, Sabah 63, Pahang 51, Perlis 39 perkahwinan di bawah umur, manakala Negeri Sembilan 38, Wilayah Persekutuan 27, manakala Melaka 19 serta 4 sahaja di Pulau Pinang. Bagi memastikan prosedur permohonan pernikahan bawah umur ditepati, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia sudah menyediakan prosedur operasi standard SOP yang khusus bagi perkahwinan nikah bawah umur. Baik, paparan tadi mengakhiri berita hari ini. Assalamualaikum dan salam madani.